Setelah lebih 6 tahun saya ajak dan juga educate orang tentang emas, memang akan ada komen-komen yang negatif. Orang cakap macam-macam pasal emas ni. Contohnya, emas tak memberikan keuntungan lah, simpan emas rugilah sebab ada susut nilai ataupun spread. Simpan emas ni menyebabkan aset kita beku, tidak boleh bergerak lah. Tetapi sebelum anda semua condemn, pertama, ketahuilah apakah sisi baik ataupun kenapakah orang ramai lagi masih suka simpan emas ini. Saya percaya ramai yang condemn tu tak ada simpanan pun walaupun 1 gram emas. Mereka hanya condemn dan juga mereka hanya beritahu keburukan tanpa menyediakan alternatif. Kemudian kita tengok pada orang yang simpan emas pula. Orang yang simpan emas, mereka tengok apabila ada emas ini, mereka tahu mereka ada duit daripada tak ada simpanan langsung kepada ada simpanan dalam bentuk emas. Akibatnya, apabila mereka menabung emas secara konsisten, lama kelamaan, aset-aset emas-emas gram-gram dalam akaun mereka semakin lama semakin bertambah berbanding orang yang condemn sahaja, orang yang tahu cakap buruk sahaja. Mereka tak ada simpanan emas pun yang sebenarnya. Dan sebenarnya ramai yang kecam tentang emas itu pun mereka dengki dan juga iri hati apabila tengok orang yang ada emas semakin happy apabila nilai emas tersebut semakin lama akan semakin naik. Jadi, jangan emosi dan benci kerana terlalu benci akan jadi sayang nanti. Tak kenal maka tak cinta. Cuba dahulu pegang dan juga simpan emas 5 dinar seperti ini, kemudian bagi tahu saya untung ke tak untung ada emas. Pin video di profil saya ada terangkan tentang 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas yang pertama dengan Public Gold. Klik follow untuk lebih banyak ilmu emas dan juga kewangan. Assalamualaikum.